lepasan SPM buat silap ni. Pilih kos sebab kawan aku pun ambil tu. Itu banyak cepat senang dapat kerja. Kau pun ikut orang masuk accounting, kau pun apply sama. Bila orang masuk semester baru, baru rasa, kenapa aku tak faham apa-apa. Hakikatnya hidup kau tak boleh ikut jalan orang lain. Apa yang buat dia berjaya belum tentu serasi dengan diri korang. Sebab setiap orang ada struktur otak, personaliti dan gaya belajar yang berbeza. Ada orang jenis logik sesuai dalam bidang teknikal. Ada orang jenis yang kreatif. Bila hidup dia suka bila dapat cipta idea baru. Ada orang pula jenis yang strategik, suka merancang tapi tak pandai melaksanakan pun. Bila kau ikut kos sebab kawan, kau sebenarnya senang paksa diri jadi orang lain. Dan bila benda tu tak kena dengan fit personality korang, kau punya akan stres, hilang motivasi, tak nak kerja, rasa gagal. Padahal korang semua tersalah arah. Sebelum pilih kos, kenal diri korang dulu. Kenal cara korang buat keputusan, potensi sebenar korang. Itu yang aku buat analisis Potential X ni untuk buatkan korang, matchkan personality dan career korang dan tunjuk ke arah yang mana yang sesuai. Cuba klik link bio untuk dapatkan banyak informasi.